Apa beza jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak anda rasa keliru nak bina ayat dalam bahasa Arab? Nak mula dengan perbuatan dulu ke atau nama orang dulu? Jangan risau, hari ini kita akan rungkaikan satu formula paling asas dan paling penting dalam bahasa Arab. Perbezaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jom mula. Dalam bahasa Arab, ayat atau dipanggil jumlah terbahagi kepada dua keluarga utama. Cara nak kenal keluarga mana sangat mudah. Tengok perkataan pertama dalam ayat tersebut. Itu je rahsianya. Kita mula dengan yang pertama, jumlah ismiyah. Ismiyah ia berasal daripada perkataan isim yang bermaksud kata nama. Jadi, jumlah ismiyah adalah ayat yang bermula dengan kata nama. Dalam keluarga jumlah ismiyah, ada dua watak utama yang wajib ada. Pertama, mubtada, subjek atau tajuk perbualan. Letaknya di awal ayat. Kedua, khabar, predikat atau cerita atau maklumat mengenai subjek tersebut. Contoh, at-talibu mujtahidun. Pelajar itu rajin. At-talibu ini adalah kata nama di awal ayat. Jadi ia adalah mubtada. Mujtahidun ini maklumat tentang pelajar tadi. Jadi ia adalah khabar. Simple bukan? Okey, sekarang kita beralih ke keluarga kedua, jumlah fi'liyah. Berasal daripada perkataan fi'l yang bermaksud perbuatan, kata kerja. Jadi, jumlah fi'liyah adalah ayat yang bermula dengan kata kerja. Keluarga ini juga ada susunan ahli yang tersendiri. Pertama, fi'il, kata kerja, perbuatan, wajib letak di depan. Kedua, fa'il, pembuat, siapa yang buat perbuatan itu. Ketiga, maf'ul bih, objek, kena buat. Ini pilihan bergantung kepada jenis kata kerja. Contoh, qara'a at-talibul kitaba, pelajar itu telah membaca buku. Qara'a ini adalah kata kerja di awal ayat. Jadi, ia adalah fi'il. At-talibu, siapa yang membaca? Pelajar. Jadi, dia adalah fa'il, pembuat. Al-kitaba, apa yang dibaca? Buku. Jadi, ia adalah maf'ul bih, objek. Untuk bagi anda lebih nampak, mari kita bandingkan kedua-duanya dalam bentuk jadual yang ringkas. Jumlah ismiyah kena mula dengan isim. Komponen dalam ayat mesti ada mubtada tambah khabar. Fokusnya kepada siapa atau apa, subjek. Contoh ayat, Muhammadun na'imun. Muhammad sedang tidur. Jumlah fi'liyah pula kena mula dengan fi'il. Komponen dalam ayat mesti ada fi'il, tambah fa'il, tambah maf'ul bih jika perlu. Fokusnya kepada apa yang berlaku, perbuatan. Contoh ayat, Anama Muhammadun ittifla. Muhammad menidurkan bayi itu. Kesimpulannya, kalau nak cerita tentang sifat atau keadaan seseorang, gunakan jumlah ismiyah. Kalau nak menyampaikan cerita tentang sesuatu kejadian atau aksi, gunakan jumlah fi'liyah. Mudah kan? Teruskan berlatih membaca teks bahasa Arab dan cuba teka ayat itu ismiyah atau fi'liyah. Selamat mencuba. إلى اللقاء مع السلامة.